Aku cerita kat Cikgu Fatih. Cikgu tahu tak, cikgu pernah reject saya tau. Saya cakap masih jelas cikgu tu bagi kad. Punya tak guna cikgu. Dia kata apa? Ya kena. Dia tak ingat. Cikgu tak ingat lah. Memanglah tak ingat. Cuba kalau aku top 12, confirm cikgu ingat. Kan? Time tu aku cakap memang aku down lah. Down. Sangat lah. Gila. Aku rasa macam aku tak ada bakat jadi seorang penyanyi lah. Oh tak boleh. Masih jelas. Hang bayangkan pukul 7 tu aku dah training tu. Masih jelas setiap ragu Sedap ni. padaku. Masih jelas. Sedap. Dah prepare. Masuk dalam confident ni. Dah ingat lirik semua kat phone kan. Masih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua rakan-rakan dan taulan. Boria miskin kaya kami persembahkan. Mari dengar, jangan malu, jangan segan. Hari-hari aku tonton podcast cerita malam Jumaat. Okey. Sampai buat apa pun dah tak mau lagi. Oish, gitu. Isnin atau Selasa belum keluar lagi. Aha. Rabu tak ada tapi Khamis confirm ada punya. Dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat. Bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Assalamualaikum. Sekali lagi saya Chot. Dan saya Hazwan. Jadi untuk anda semua, kami kali ini distylekan oleh Stone and Go. Asal dia punya code macam tu. Stone and Go. Okay, jadi nak say thank you kepada semua subscriber kita yang ada, yang dah orang kata follow, yang dah komen. Terima kasih. Ada juga daripada apa orang kata podcast-podcast yang lain. Ya, yang boleh datang. betul. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lah baru menyedari kewujudan podcast kita ni kan. Thank you lah. By the way, kita ada baca juga komen-komen ada daripada kawan-kawan kita dari Dul Podcast. Dul Podcast. Terima kasih juga daripada Dul Podcast, yang daripada Dul bawa ke sini tengok kita juga kan. Diorang kata tak sabar bila Mamat dengan Syuaib datang. Nanti ada. Doang-doang lah. Memang dia cakap nak datang. InsyaAllah dia datang. Kalau diorang free ke apa kan, boleh luang masa dengan kita. Yang susah nak datang pun jab lah. Busy. Dia busy. Kan. Dia busy. Tapi kita doakan lah. Benda ni kadang-kadang asbab je. Betul. Tapi kalau Allah tu kata kun fayakun, nak jadikan benda tu jab ada. Jadi kita siapa boleh datang. Yang ni macam hari ni pun. Siapa sangka dia datang? Siapa sangka? Saya beritahu awal saya menonton beliau daripada satu program. Okey. Program lawak solo. Kita datang. Okey, betul, kita tengok betul. Kerap datang. Kita datang masa tu, kita tengok siapa sahabat kita. Orang Gegau. Niza, Mak Sabah. Geng-geng lah tu. Sampai tiba-tiba ada kemunculan satu figura. Figura. Ya, figura. Action figure. Sampai ada satu figura ni yang aku rasa macam, dahsyat, hebat dia. Betul. Jadi memang hebat. Memang hebat lah. Dia dah rasa menang. Dia dah rasa juara semua program. Lawak solo dah juara. Kita masuk semua program. Actually almost lah. Tapi tak pernah juara. Dia semua dah masuk, semua dah juara. Tu hebat dia tu. Musikal lawak dah juara. Maharaja Lawak Mega dah juara. Dah kau nak apa lagi? Musikal lawak 2 kali musikal 2 kali. Gila, mana ada orang 2 kali satu program. Nak apa lagi dia? Cukup lah. Dahsyat. Tapi jomlah kita kenalkan terus. The one and only, satu-satunya pelawak yang boleh buat macam-macam suara. Yang dihormati, yang disegan ni, kita ada Daniel Zaidi. Terima kasih. Thank you. Jumpa saya. Thank you. Terima kasih. Ramai. Thank you. Duduk. Duduk. Oh, dia beli. Jangan buka baju. Asal nak buka baju? Pakai tali pinggang, dia nak buka seluar tadi. Tak payah. Jangan bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Wan, Chot. Terima kasih banyak-banyak. Thank you Daniel Terima kasih datang. kepada sponsor. Yes, sponsor. Stone dalam bentuk ada permata. Stone. Bukan, itu kumpulan. Itu asli. Bukan. Itu asli acong. Ya ke yang ni? Ini bukan. Ini baju brand. Stone and Co. Yes.
Terima kasih jemput. Sama ini. By the way, kita pun nak ucap thank you juga. Sudi luar masa. Kita tahu you memang busy man. Yes. Kan? Tapi aku antara yang tengok podcast Cerita Malam Jumaat ni lah. Terima kasih. Betul. Kalau every week tu kalau aku ada subscribe kan, so every week YouTube tu akan keluar notification lah. Ui. So aku akan tengok dalam kereta. Ui, rasa terharu. Tak lah, no, just tell me. Kalau nak uji aku tak apa, hang tanya episod apa yang nak suruh aku tengok. Oh, tengok semua ni. Aku tengok semua episod. Aku ada tengok episod hang dengan Idlan ada tengok. Idlan ada. Okey, Idlan ada tengok. Aku dah tengok episod dengan Shashi. Aku dah tengok. Awak ada tengok. Okey. Banyak. Kenapa Anggelok? Tak ada. Okey, best. Aku banyak lagi episod yang aku tengok. Even hamba punya first episod pun aku dah tengok. Nangis ah. Nangis kan? Ada episod yang nangis. Ada episod yang nangis. Masa Wang Gegau ni episod sedih. Wang Gegau punya episod. Yang tu aku terlepas aku. Satu-satunya episod lepas. Dia dah dapat banyak. Yang paling hit Wang Gegau tau. Boleh ingat Wang Gegau. Kita lepas. Aku yang tu iklan. Yang tu dia ada full episode. Dia full. Dia full. 3 part tu. Dia ada full lah. Aku ingat ke cameo. Dia pendek-pendek tu. Tapi betul lah. Ada orang kata gak bang, kenapa buat sampai 3 part? Rasa dia boleh jamak jadi macam 1 part tu. Okey dah. Sebab apa benda konten dia 3 part tu, macam elok tahu yang pertama dah tahu yang ketiga. Kan, tak payahlah. Okey, ini hari ni kita tahu dah ramai kenal Dini Zaini sebagai seorang kata dia lebih pada dia bukan stand up, betul. Dia apa? Stand up. Interpret apa nama dia? Impersonate. Impersonate kan. Kan. Jadi stand up pun ada juga. Stand up ada buat. Stand up kan. Okey, bermula pun dengan buat lawak seorang-seorang kan. Kita orang pun tak mampu lah. Buat lawak berkumpulan pun tak pergi tara mana. Kalau buat seorang rasa jannam kan. Boleh. So, nak tanya ini, sebelum hang jadi ni, Sebelum join lawak solo. sebelum jadi someone figura yang sekarang orang boleh duk sebut, tahu dah yang buat suara ni Daniel lah. Kan, bila Daniel ada memang yang lain-lain buat suara ni macam tak ecek makan sangat. Betul. Tahu kan. Sebelum tu, siapa hang ni? Sebelum tu, seorang manusia yang berasal daripada Bayan Baru, Pulau Pinang. Pinang. Pulau Pinang. Okey. So umur 18 tu dah berhijrah ke KL lah. So study. Okey. Kat situ aku study pun broadcasting and film. Kat mana? Dekat KLMU. Oh, KLMU. KLMU. Okey. So background teater tu daripada sekolah. So aku kenal Mamat Putih semua ni daripada form 3, form 4. So pernah main teater dengan mereka kan. Cuma arwah Pak Yus je yang aku tak sempat tengok. Tapi dengar cerita pasal dia tu adalah. So pendedahan seawal usia tu. So time tu bila time ingat tu ada Maumu. Cerita Utara insya-Allah terhibur. Cuit. Time tu macam superstar kalau main dekat jalan teater Penang tu. Depa tu dengan baju Ed Hadi dia. Okey. Apa nama yang tu yang bukan kan? Mamu. Li. Abu dengan seorang lagi apa? Abu Aju. Okey, tu Raja 4. Mamu dulu. Mamu Mamu Cerita Utara Raja 6. Oh, Raja 6. Dia Raja 4. Mesti mari. Aju. Mamu. Mesti mari. Okey. Time tu depa ada keluar Raja Lawak apa? Raja Lawak. 4. Oh, legend lah. Legend betul. Top dia. Time tu aku kira sekolah lagi lah. Okey. So time tu tengah training kat teater nampak Aju keluar dengan baju Ed Hadi dia. Okey. Dengan tali pinggang besar. Tali pinggang tu tutup pusat sampai ke peha atas. Kan nampak macam gila artisnya. Time tu artis lah. Abu Mamu tu nampak baju berjalan daripada muka. Kan? Tapi memang star kan. Aku rasa macam dahsyat kan. Teruja kan. Dekat situ yang aku dapat tahu yang ada program nama dia Raja Lawak. Okey. Rumah aku tak ada astro. So mak aku beli astro lepas tu lah kan. So bila aku tengok depa dekat situ baru start tengok Raja Lawak lah. Dia tahulah kewujudan tapi taklah betul-betul minat ataupun merasakan lawak itu sebagai satu kerjaya. Okey, sekadar tengok lah. Sekadar tengok je lah kan. Bila tengok Mamu sebab benda yang dekat dengan kita kan. Bila kita tengok benda yang hampir dekat dengan kita rasa attach dengan benda tu. So aku cakap kalau Mamu boleh pergi sampai KL jadi pelawak, takkan aku tak boleh. Okey. Kan? So minat tu, keinginan tu dah ada seawal usia sekolah. Sekarang hang berapa? 32. 1993. 27 September. Beberapa hari lepas ketika podcast ini direkod adalah hari jadi aku yang ke-32. Happy birthday Terima kasih. Hadiah. Ada saya gigi apa? Ada. Kita prepare. Ada. Payment. Tak semua benda bayar pakai duit. Itu je. Tak semua benda bayar pakai duit. Ada yang bayar pakai kasih sayang. Okey, jadi hang berhijrah daripada umur 18 tahun aku berhijrah pergi KL. Kira habis sekolah tu
mak aku tanyalah nak belajar apa, nak study apa kan. So aku cakap nak pergi KL, nak belajar broadcasting film. Tapi family time tu memang tak setuju lah. Sebab aku bukan datang dari keluarga yang senang. Dia bukan lah nak kata senang tak kata sederhana susah, tak susah. Kata sederhana lah, makan cukup lah. Kalau kata susah tu langsung tak boleh makan. Ini boleh makan. Kan? So mak aku ibu tunggal. So dia nak lepaskan aku tu agak susah lah. Kau adik-adik berapa orang? Mak aku dengan kakak aku lah. So time aku nak berhijrah tu pun berat lah kan. Sebab yelah, mak ayah kita kalau dengar cerita cakap kalau nak pergi belajar pasal filem tu, bagi dia orang rasa macam tak ada masa depan. Kan, tak ada masa depan. So tapi aku pergi juga sebab aku cakap dengan mak aku, masuk bidang ni tak semestinya kita jadi artis kan. Sebab memang aku punya target tu bukanlah nak jadi artis semata-mata. Orang kata nak jadi anak seni. Sebab daripada dulu tu memang minat mengarah, tulis skrip, lirik, nyanyi semua. So dia banyak benda lah yang berkaitan dengan seni lah kan. Lepas tu aku pergi KL tu umur 18 tahun. So belajar broadcasting dan filem. Tapi di tengah belajar tu pun aku kerja part time. Kerja production, gulung-gulung wire. Orang panggil gaffer. Okey. Gaffer. Lepas tu kadang-kadang jadi fokus pula. Dan kamera dia ada satu. Dulu ada kamera yang sekarang ni banyak dah pakai auto kan. Okey. Dulu dia ada fokus pula. Hang kena duduk sebelah kameraman, hang kena tolong. Nak bagi dia tu. Okey, tahu. Dia ada fokus pula, gulung wire. Lepas tu tolong orang buat lighting. Lepas tu habis universiti pun aku kerja dengan menjadi fotografer, videografer company yang belajar pasal kamera apa semua. Sampailah aku pernah kerja production filem. Pernah kerja dengan TV Hijrah kejap. Lepas tu macam gitulah, pusing-pusing kat situ sampai last kali aku punya kerja utusan Malaysia. Jadi juru kamera, wartawan juru kamera. Okey. Hang cameraman. Sebelum masuk Lawak Solo itu kerja last lah. Sebagai seorang cameraman dan wartawan inilah, juru video. Jadi memang tak pernah try pergi mana-mana Raja Lawak tak pernah try. Time Raja Lawak tu aku masih sekolah. Okey. Sepanjang Raja Lawak sampai season 7. Sampai season 7 aku masih college. Belajar lah maksudnya. So time tu ada Bintang Cari Bintang. BNB okey. Aku hampir nak masuk Bintang Cari Bintang tu. Tapi season 2 kot. Bintang Cari Bintang kan season 1 kan. Dan tu aku nak masuk tapi aku cakap dengan kawan baik aku lah. Dia pernah jadi PA aku, Syaf tu. Aku cakap aku nak masuk Bintang Cari Bintang. Dia kata. Tapi time tu aku dilema sebab aku dah final paper lah macam last semester. So kalau aku tinggalkan aku kena repeat balik. Betul. So aku cakap tak apalah, kalau ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Aku tinggalkan, aku follow, habiskan study tu yang aku kerja apa semua tu. Aku kerja shooting pergi Sabah Sarawak, duduk sana kerja apa semua tu. So end up aku dekat utusan sebelum aku masuk Lawak Solo 2016. Nak tanya, masa tu karakter kau ni lah. Selalu kan orang kata nak jadi pelawak daripada dulu, kadang-kadang kita kena kriau lah. Memang buat lawak dah daripada sekolah. Tapi kalau kita pernah jumpa kan, kita pernah berjumpa banyak kali kan. Kan? So far macam aku tengok kalau kita orang lah. Serius kau serius? Kat luar serius. Kau serius. Kau penyenyap. Pendiam. Pendiam. Kan? Dia nak kata aku reserve pun tak. Aku memang macam ni. Mungkin untuk setengah orang. Dia kata okey kalau pelawak tu kat luar pun kena buat lawak. Untuk aku tak semestinya. Betul. Aku just be diri aku lah. Memang macam ni lah. So daripada study, so ada tak orang terkejut bila pergi masuk Lawak Solo tu yang memeranjat korang macam terkejut. Boleh kata family semua terkejut. Family, kawan-kawan ada yang tak terkejut lah. Contoh macam kawan aku tu, Syaf nama dia kata aku cakap ada, aku nak pergi Lawak Solo lah. Aku cakap tak apa, hampi lah kan. Hampi aku tahu hang boleh buat. So aku pergi senyap. So bos aku semua ni tak tahu ni aku dah pergi. Lepas tu aku tentu dekat SSCC Shah Alam. So dia ada KIV dapat dengan tak dapat. Aku dapat. Okey. Lepas tu time tu ada siapa, Douglas Lim. Dia datang belakang lepas audition, dia datang belakang, dia kata, "You balik tu belajar tu Frank Caliendo, study tu Jim Kelly semua tu study Cakap okey. Lepas tu lepas selang 2-3 minggu tu mak aku dapat call. Dia kata hang ada masuk peraduan Astro, hang ada masuk. Peraduan apa hang masuk ni? Dia kata hang dapat peraduan. Peraduan apa? Lawak Solo itu bukan peraduan. Itu reality show pertandingan. Betul ya? Dia kata.
macam mana hang boleh buat? Hang lawak ke? Mak aku tanya, hang lawak ke? Apatah lagi bos aku kat tempat kerja tu. So bila aku dapat surat untuk top 30 kan, pergi top 30 kena tunjuk tu. So time tu dekat utusan aku masih under probation. So 6 bulan belum confirm kerja kan. So bila aku pergi bawa surat tu kat bos, aku cakap, bos saya nak minta cuti dalam 2 minggu kan. Kita ada top 30 kan. Aku cakap, time tu ada head letter Astro Solo. Astro, hang lawak ke? Lepas tu cakap, itulah saya ingat nak pergi try, tak apa, hampir lu apa-apa bagi tahu. So aku pergi top 30. Alhamdulillah dapat surat dari Astro lagi. So surat tu kena bagi tahu kena 3 bulan. Ni kan lawak solo macam AF sikit dulu. Yalah, kena duduk dalam. So kena duduk dalam rumah bang dulu 3 bulan tak boleh keluar semua kan. So aku bawa surat tu pergi jumpa bos. Bos terkejut. Aku cakap, wish, macam mana hang boleh dapat? Tak apa, kalau hang kata hang dapat hampir dulu, kalau hang tersingkir minggu 5, minggu 4 kan, patah balik mai. Okey. Kan. Tu aku cakap okey tak apa kan. So nanti maksud dia aku akan ulang balik profession aku lah. So aku pun pergi. Alhamdulillah juara. So patah balik, bos cakap tak apalah, tak payah nak formality surat berhenti kerja apa semua tu tak perlu. Tapi alhamdulillah bos memahami. Okeylah. So dia cakap pintu ni sentiasa terbuka untuk anda nak datang, nak pergi tak ada masalah. So macam tu lah perjalanan aku bermula lah daripada lawak solo. Ni aku ringkas kalau tapi nak kita nak panjang lagi. Sebab aku nak tanya, kau masa audition dah start main suara-suara buat karakter orang? Betul. Masa audition dah. Daripada mana yang kau tahu bakat kau yang boleh meniru karakter tu? Time bila lagi? At that time aku tak tahu yang itu adalah satu genre. Dalam komedi orang panggil impersonation, ataupun Melayu panggil impersonate. Sebab aku time tu aku as Malay audience, kita tahu tiru gaya. Kita tak tahu itu adalah satu syllabus cabang lawak cabang dalam komedi, which is Eddie Murphy pernah buat. Betul. Sebab time tu aku tak pernah tengok Eddie Murphy. TV tak pernah tunjuk pun Eddie Murphy. Dari Netflix baru kita tengok. Iyalah. Kan yang kita tengok Haris Iskandar, ada Agnes Lim. So apa yang dekat dalam persekitaran hidup aku membesar. Jadi time tu pun aku seingat aku buat lawak. Premis dia pasal ni dinner Bangladesh. So dinner Bangladesh, kilang pekerja Bangladesh. So dia bawa artis-artis. Ada Zainal Abidin, Samsu Yusof buat performance. Welcome to the Bangladeshi dinner. Where the first artist Samsul Yusof. Aku masuk gitu kan. So pada audition lagi aku dah buat suara Samsul ni. Daripada audition lagi aku masuk yo kan. Leng Jai sudah mari mah. Wengal sudah mampus. Itu lah. Betul aku last aku buat Zainal Abidin. Buat Zainal Abidin yang aku seingat aku ada beberapa karakter lah. Tu aku buat Zainal Abidin yang ulala ye. Betul kan. So dah habis tu. So lepas lah. So aku tak tahu yang benda tu satu genre. Sebab aku fikir macam lawak lah kot benda ni kalau buat kan. Kan tiru-tiru gaya kan. Sebab before aku datang tu aku banyak study pasal komedi lah. Kan. So tengok Raja Lawak kat YouTube kan. Raja Lawak, lepas tu tengok lawa-lawa Indonesian, lawa-lawa Tamil kan. So aku compile kan. So bila dah masuk dalam lawak solo, barulah aku tahu yang itu salah satu benda yang boleh dikomedikan. Tapi dalam komedi pun aku baru time tu ada stand up, ada act out, ada sketch. Apa yang buat hang berani dia ni pergi seorang. Betul tu. Hang tak fikir macam nak ada kawan, nak buat group kan. Memang tak ada langsung. Memang rasa macam aku boleh pergi seorang ni. Tak juga. Ada juga terfikir nak buat kawan-kawan. Cuma mungkin sebab aku introvert kot lah. Aku banyak menyendiri kan, banyak explore benda tu kan. Tapi ada juga macam terasa macam jom cari kawan nak masuk kan. Tapi benda tu tak pernah jadi. Mungkin takdir tu di lawak solo kan. Dan time tu aku pun tak sebab time tu bila aku tengok Nizam Jentik yang dah pernah perform. Aku tak pernah perform. Aku tak pernah buat pementasan komedi secara depan orang, tak macam Nizam ke Mak Sabah at that time lah. Cuma bila masuk dalam lawak solo tu, aku jumpa satu yang aku boleh bawa untuk industri tu lah. Tapi masa tu pun belum matang lah. Yalah tu, belum matang lah. 8 kan. minggu untuk aku belajar. Whole industri tu pun tak cukup matang. Itu yang tersingkir tu dik. Musikal apa ni Maharaja Lawak 2017 singkir dik. Tu kan kita tu. Tu kan kita. Dengan korang dengan kita 2017. Itu kau minggu berapa?
Pukul 7 sebelum 2 minggu tu keluar 5 Kan 5 kan betul-betul. Yelah waktu tu dia macam ada tentangan hebat sikit kan. Betul. Daripada Bagi aku time tu untuk aku rasa satu, kalau tanya aku balik lah, time tu umur aku 25. 9 tahun dulu. Kalau tanya diri aku balik pada 9 tahun dulu, aku akan cakap kepada diri aku time tu jangan masuk. Betul sepatutnya. Kan? Sebab bagi aku rasa dengan pengalaman yang aku ada, nak kata pengalaman pun tak ada pengalaman. Lawak solo yang rehat dalam 2 bulan terus masuk Mahaja Lawak, bertanding dengan korang. Time tu ada Boceh, ada Arwah Abang, ada Shiro, Toke pun time tu kan. Di satu jurang jauh. Betul. Dengan kapasiti aku punya intelektual yang tak ada pengalaman. Kan. Dan time tu aku buat lawak pun apa tengok, aku buat lawak impersonate tu sekadar. Betul. Dia tak ada konteks. Dia tak ada konteks kan. So memang layak lah tersingkir minggu 5. Tak apalah gain experience. Tapi gain experience pengalaman lah kan. Pengalaman lah. Time tu memang orang tak terima. Kalau hampa ingat kita memang pesan zaman tu juga ada Ingat. tentangan. Waktu tu masih orang berdentang lagi untuk Padahal dekat lawak solo orang gila babi minat hang kan. Bila masuk Malaysia jadi macam lain. So orang tak terima sebab pertandingan ni adalah pertandingan lawak, apa-apa saja pertandingan, audiens dia datang untuk judge. Datang untuk enjoy. Betul. Tak sama macam hang buat dinner show. Betul. Hang buat show bertiket, dia coming for enjoy. Pertandingan dia coming for judge. Yes. So dia judge aku because aku berdiri bersama dengan yang pengalaman yang jauh lebih hebat daripada aku. So obviously jauh lah dia compare kan. Jauh. So obviously apa yang aku persembahkan di atas pentas tu takkan sampai piawai yang dia nak. Sepatutnya aku tak masuk lah tentu. Betul. Tapi sebenarnya berterima kasih lah sebab pengalaman. Betul. Kalau aku tak masuk, kalau tak singkir, aku tak belajar dari situ. Itu 2017 Maharaja Lawak 2017 yang buka minda aku untuk, sebab tipulah kalau kata tak menang lawak solo hang rasa culture shock. Obviously aku rasa culture shock. Menang jadi artis kan. Jadi artis tu. Kan. Duit dulu aku dapat gaji kerja utusan mungkin 1,000 lebih. Kan. Menang lawak solo buka akaun dah 100,000. Tak terkejut. Kan. Gila. Untuk usia yang macam tu siapa tak rasa culture shock? Betul. Sangat. Tu Allah jentik sikit je. Kan. Ya, Allah jentik sikit, ini punya sebenarnya Allah punya. Kan. Kita tak yang kita buat sekarang ni, seni adalah benda yang kita pinjam daripada Allah. Seni kau tak boleh tipu. Kan. At the end of the day, aku kena rasa syukur dulu, kena belajar, baru aku deliver that seni kepada orang. Kalau aku bagi satu benda yang aku paksa buat, sebenarnya Maharaja Lawak benda tu benda yang aku paksa buat. Betul. Aku paksa bagi orang gelok, tulis cerita, masuk Koten Check cerita lain. Buat cerita lain, masuk Koten Check dengan bos-bos ni, keluar dia jadi cerita lain. Because of what? Bukan masalah Koten Check, masalah aku yang tak matang. Okey. Ya, masalah aku yang tak ikhlas nak deliver. At the end of the day, kita yang akan datang pentas. Betul. So at the end of the day, bakat kita yang dipertaruhkan. Ya. So sama juga kalau aku jumpa budak-budak baru yang baru masuk musikal apa semua kan, aku akan cakap kalau buat lawak tu seikhlas yang mungkin lah. Jangan try untuk buat lawak. Sebab aku antara peminat Arwah Din Berambui, Arwah Fayus. Sangat. Dia orang sangat deliver sangat natural, betul. Natural dan ikhlas. Sebab tu orang rasa attached dekat dengan diorang lah. Betul. So masa kat lawak solo kan, okay lah, sebelum lawak solo lah, kira kau dah start orang kata meniru gaya artis. Antara artis yang first yang kau tiru, yang kau rasa sebiji aku buat ni, siapa? Sebiji. Betul, yang first time buat kalau betul time sekolah tu dulu, sebelum akil balik, aku buat Mawi. Mawi. Tapi bila dah akhir balik tu tak dapat buat lah kan. Nyanyi lagu Mawi lah. Lagu Kian lah. Kian, Adu Saleha, Seroja. Aku pernah masuk pertandingan dekat Penang kan, menang saja. Sampai kan aku masuk pertandingan Cina, pertandingan Colgate kan, kalah. Yang bertanding semua lagu-lagu Cina. Tiba-tiba aku masuk, mari menyusun seroja, bunga seroja. Cina dekat bawah tu kan. Cina je. 我是什么事？我是我是事儿，我叫是是我事儿个叫我说。dia maki juga. Zero. Sebab juri dia semua Cina. Juri semua Cina. Aku dapat ada sagu hati siut. Time tu aku rasa down lah. Sebab aku kita throwback. Throwback. Komedi bukan benda yang aku
Kau lah dulu. Oh, bukan minat lah. Aku tak minat komedi. Kau minat nyanyian? Aku minat lebih berlakon. Oh, berlakon, okey. Lebih minat nyanyian lah. Jadi bila aku masuk aku time nak kat sekolah, banyak menang pertandingan nyanyian kan. So aku rasa macam boleh jadi penyanyi ni. Aku nak buat lagu. So bila masuk pertandingan, disebabkan pertandingan Colgate tu lah aku punya moral down. Oh, salah. Dan dia membuatkan aku lebih down. Aku pernah pergi AF. Okey. Sebelum aku masuk Lawak Solo 2000 AF Syamel lah 2013 14 tak ingat. Bukan 2015. Aku pernah masuk AF. Okey. Datang pukul 7 pagi, ambil borang. Lepas tu dekat mana SCCC Mall kot, tak silap aku. Masih SCCC Mall. Okey. So aku ambil borang 7 pagi, tunggu pukul 5 petang masa aku. Okey. So time tu aku pilih lagu Maui masih jelas. Juri dia Cikgu Fatih. Maui masih jelas. Hafiz Okay. Hafiz masih jelas. Dan tu juri dia Cikgu Fatih. Okey. Cikgu apa tak ingat kan. Cikgu Fatih lah aku ingat kan. Okey. Lepas tu aku masuk. Okey, silakan Muhammad Ali Muhammad Zaini. Okey. Masih jelas. Terima kasih. Saya jumpa lagi. 2 patah perkataan. Daripada pukul 7 pagi ni sampai pukul 5. Takkan 2 patah perkataan. Dia betul-betul dia tak bagi muka. Setan, baik kau hantar WhatsApp note. Apa tak guna. Kalau WhatsApp note dia baru 1 per berapa second tu. Lepas tu aku cerita balik kat Cikgu Fatih. Time tu aku host orang viral. Cikgu Fatih jadi tenaga pengajar. Okey. Aku cerita kat Cikgu Fatih. Cikgu tahu tak, cikgu pernah reject saya tau. Saya cakap masih jelas, cikgu tu bagi kad. Punya tak guna cikgu. Dia kata apa? Ya ke dia? Dia tak ingat. Cikgu tak ingat. Memanglah tak ingat. Cuba kalau aku top 12, confirm cikgu ingat. Kan? Time tu aku cakap memang aku down lah. Down. Sangat lah. Gila. Aku rasa macam aku tak ada bakat jadi seorang penyanyi lah. Oh, tak boleh. Masih jelas. Hang bayangkan pukul 7 tu aku dah training tu. Masih jelas setiap ragu Sedap ni. padaku. Masih jelas. Sedap. Dah prepare. Masuk dalam confident ni. Dah ingat lirik semua kat phone kan. Masih jelas. Terima kasih. Okay. Kita ada banyak benda. Ada banyak benda lagi kita nak bual-bual Tapi pada anda semua yang tengah nonton ni, so far kita akan sambung balik nanti. Sebab apa kita rehat jap. Okey. Kembali lagi untuk semua di part 2 dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Kita ada kisah dia. Yes. Saksikan iklan Gardenia ini. Setiap